Pertama ni lah, saya ucapkan kami wakil pada Sekolah Kebangsaan Negara Kelantan nak ucapkan selamat tahniah lah kepada pihak Laguna Family dan Campus ni kerana telah menyediakan satu platform ruang yang sangat-sangat saya sangat sesuai lah untuk bagi yang nak buat aktiviti learning kat sini. Okay, dari segi yang boleh kita katakan lah, ya benda orang kata yang expected kat tempat ni adalah dia punya aktiviti ni lah. Aktiviti dia orang kata sangat-sangat menarik. Ya, semuanya kita ada campur lain-lain orang kata aktiviti macam flying fox semua ni lah. Flying fox, kita ada water rafting, dan ada banyak lagi sebenarnya. Kita cari lokalnya kan. Saya kebanyakan semua aktiviti tu yang orang kata saya amat membina lah orang kata yang membina keyakinan, membina ukuah kata dengan kawan-kawan semua kan. Jadi aku kata alhamdulillah dari segi aktiviti memang terbaik kat sini. Okay. Untuk macam penginapan pula mungkin kata ada sedikit banyak ada kesan selepas COVID lah kan. Mungkin ada sedikit tapi so far alhamdulillah memang kita dah sebelum sampai sini dah siapkan mental semua kan. Orang kata bukan lah duduk sini kita akan set kalau tak tu nak 5 star punya level lah. Jadi kita nak kata nak enjoy sini, yang penting penginapan ada, semua keselamatan tu ada kat situ. Jadi alhamdulillah kenapa boleh ya macam okey lah duduk sini, nginap sini. Untuk dalam masa 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam sangat-sangat sesuai. Okey. Manakala dari segi pemakanan sedap. Makanan memang enak air lah, air teh. Memang kata sepanjang hari tu memang kita akan cakap pasal makanan tu lah. Sedap, alhamdulillah. Semua okey. Dari segi makan tu alhamdulillah semua cukup. Dan balik-balik saya terima kasih tu pada semua staff sini lah. Sangat-sangat sporting, sangat best. Sangat support kita orang. Kita orang ni kebanyakan semua walaupun nama-nama cikgu ada yang AKP juga kan. Mungkin lagi pernah tak tahu juga kan. Tapi mereka sangat-sangat bantu. Jadi alhamdulillah semua aktiviti jalan lancar, sangat-sangat seronok dan kami insyaAllah sekiranya ada lagi aktiviti team building kan. Macam ada pasukan guru baru atau ni insyaAllah lah kita akan finish lagi. Yes.